Kuasa yang diberikan kepada manager bukan lesen untuk membuli. Nama saya Alisha, seorang peguam buruh di Louis Liao Chambers and Employment Law Firm in KL. Adakah dengan membayar gaji, majikan atau pihak atasan berhak untuk menghina pekerjanya sesuka hati? Sejauh manakah batasan kuasa manager dalam mendisiplinkan subordinatnya? Terutamanya apabila ia melibatkan hukuman yang memalukan. Persoalan ini telah dibincangkan oleh Mahkamah Perusahaan dalam kes Chan Chong Sing and Sri Jelutong Palm Oil Mill Sendirian Berhad. Dalam kes ini, Chan merupakan seorang senior manager di sebuah kilang sawit. Kisahnya bermula apabila beliau ingin mendisiplinkan seorang pekerja asing bernama Hussein Arif yang didakwa cuai menjaga kualiti air boiler. Apa yang mengejutkan ialah cara hukuman itu dijalankan. Chan telah mengarahkan Hussein berdiri di kawasan Wade Bridge, iaitu main entrance kilang tu sendiri, selama 2 jam di bawah panas terik tanpa perlindungan. Bukan itu sahaja, Hussein dipaksa memegang sebuah plakat yang tertulis, "Saya pemalas, saya buat kerja tidak ikut SOP." Tindakan ini disifatkan sebagai satu public shaming kerana Hussein boleh dilihat oleh semua staf, pelanggan, malah semua orang yang keluar masuk kilang itu sendiri. Chan juga didapati mengambil gambar Hussein dan menyebarkannya ke dalam WhatsApp group dengan caption yang menghina. Beliau tulis, "Ni standard yang malas, tak kawal kualiti air boiler." Apabila syarikat dapat tahu, mereka terus memecat Chan atas alasan salah guna kuasa dan mencabuli maruah pekerja. Di mahkamah, Chan cuba membela diri dengan berhujah bahawa Hussein sendiri yang memilih option denda tersebut bagi mengelakkan tindakan disiplin yang lanjut. Beliau juga mendakwa bahawa tindakan tegas itu adalah perlu, kononnya, bagi mengelakkan risiko boiler meletup. Walau bagaimanapun, mahkamah tidak bersetuju dengan tuntutan Chan dan memutuskan bahawa pemecatan beliau adalah adil. Hakim dalam keputusannya menegaskan bahawa tindakan meletakkan pekerja di bawah panas terik dengan plakat yang menghina bukan sekadar buli, malah ia merupakan satu bentuk torture dan violation of an individual's dignity and basic human rights. Mahkamah menekankan bahawa pekerja asing sebenarnya berada dalam kedudukan yang sangat vulnerable yang menuntut appropriate respect and protection. Malah, mahkamah dalam kes ini bersetuju sepenuhnya dengan prinsip yang diputuskan dalam kes Paul Benjamin anak lelaki Silva dan PWB Malaysia Sendirian Berhad, di mana hakim menyatakan every employee, including foreign workers, regardless of their low socioeconomic status, deserves to be treated as a human being and should be accorded the respect and dignity that are rightfully theirs as human beings. Mahkamah juga memutuskan bahawa alasan pekerja setuju tak boleh diterima dalam situasi ini. Sebagai manager yang paling senior, Chan sepatutnya tahu bahawa denda yang bersifat membuli dan memalukan ini adalah satu bentuk torture yang melanggar hak asasi manusia dan polisi syarikat sendiri. Jadi, apa yang kita boleh belajar dengan kes ini? Pertama, professionalism di tempat kerja bukan sekadar tentang mencapai KPI, tetapi juga tentang cara kita melayan orang di bawah kita. Majikan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat dan harmoni, bukannya persekitaran yang shrouded in fear atau diselubungi ketakutan. Kedua, kuasa yang diberikan kepada manager bukan lesen untuk membuli. Hukuman disiplin mestilah setimpal dan mengikut undang-undang. Sebarang tindakan yang bertujuan untuk memalukan pekerja secara terbuka boleh menyebabkan anda atau syarikat berdepan dengan tindakan undang-undang yang serius. Kalau ada soalan, boleh tinggalkan komen anda di bawah atau WhatsApp kami. Jangan lupa follow Louis Liao Chambers di Instagram ataupun YouTube untuk ketahui lebih banyak ulasan kes undang-undang buruh. Bye!